Adventure touring bike daripada Kawasaki, bawah 25,000. Inilah dia Versys 250 daripada brand Kawasaki. Sebelum abang-abang nak tembak Ida pasal tayar dia pakai tube kan, jom Ida tunjuk dulu apa yang Kawasaki belanja kita. Nak pakai touring bike ni dah tak gaduh nak upgrade lesen sebab dia main dengan 249cc, double cylinder, 4 valve, 6 speed dan mampu menghasilkan 31 horsepower dan 21 Nm tau. Padu tak padu? Aksesori pun main banyak sangat. Jom Ida tunjuk. Ada handguard, ada crash bar dekat bahagian tepi, ada spotlight dekat bahagian tepi daripada brand Kawasaki. Nak on spotlight, tekan sini. Meter, analog dan digital. Ada satu power outlet dekat sini, boleh letak charger. Dapat pula 2 biji top box daripada brand Kawasaki. Macam mana kita nak tahu motor ni adalah adventure touring? Tayar bahagian depan dia besar dan tayar bahagian belakang dia kecil. Jom kita tengok tayar pula. Tayar bahagian depan main dengan single cylinder, ada 2 port caliper dan juga lengkap dengan ABS. Tayar bahagian belakang pula ada single brake disc juga, ada 2 port caliper dan ABS. Fuel tank capacity pula main dengan 17 liter, cukup besar lah untuk touring bike. Baloi sangat dah tu dengan harga dia, dengan apa yang Kawasaki belanja kita. Abang-abang dah follow Ida belum? Kalau belum follow lagi, minta tolong follow sebab Ida akan review banyak lagi touring bike dan banyak lagi skuter yang akan datang bulan 5 ni tau. Jangan lupa like dan share juga video ni kat kawan-kawan. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.